Hai semua, selamat datang. Okey, hari ni kita nak borak-borak pasal satu benda yang memang dekat sangat dengan kita semua. Benda tu ialah kesantunan berbahasa. Jom kita tengok sama-sama macam mana cara kita bercakap ni boleh bagi kesan yang besar kan dalam hidup kita hari-hari. Okey, jadi apa yang kita akan lihat hari ni? Mula-mula kita akan fahamkan dulu apa sebenarnya kesantunan ni. Lepas tu kita akan tengok kenapa ia penting sangat. Dah tu kita akan lihat contoh-contoh yang senang nak ikut. Apa kesannya pada kita semua? Dan akhir sekali kita akan buat sikit rumusan. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Apa sebenarnya maksud kesantunan ni? Pernah tak awak semua terfikir, apa sebenarnya yang buat sesuatu perkataan atau perbuatan tu kita anggap sopan? Apa yang bezakan dia? Senang cerita, kesantunan ni ialah bila kita guna bahasa yang baik, bahasa yang tak sakitkan hati orang lain. Macam tu. Ia pasal kita prihatin dengan perasaan orang bila kita bercakap. Okey, sebenarnya ada 3 kunci utama untuk jadi santun. Pertama, kita kena hormat perbezaan. Tak kiralah umur, budaya atau latar belakang. Kedua, kena jaga adab bila bercakap. Dan yang ni paling penting, kesantunan kita tu sebenarnya tunjuk siapa diri kita yang sebenar. Baiklah, kita dah tahu apa tu kesantunan. Sekarang, kenapa pula benda ni penting sangat? Jom kita tengok macam mana ia boleh jadi gam yang buat masyarakat kita harmoni. Jadi, kena ingat ya, bersopan ni bukan setakat nak jadi baik je. Tak, ia ada kesan yang betul-betul nyata. Ia boleh buat suasana jadi aman, elak salah faham dan gaduh-gaduh. Malah, ia kuatkan lagi perpaduan kita dan ia buat kita nampak lebih profesional juga. Dan inilah gambaran yang kita nak capai kan? Sebuah komuniti yang semua orang rasa selamat, rasa dihormati, tak kira siapa pun dia. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang best. Jom kita tengok contoh-contoh praktikal, cara mudah untuk kita jadi lebih sopan setiap hari. Pertama sekali, perkataan tolong. Nampak simple kan? Tapi impak dia besar. Bila kita sebut tolong, kita bukan sekadar suruh, tapi kita tunjuk yang kita hargai orang tu. Seterusnya, terima kasih. Ini satu lagi perkataan ajaib. Bila kita ucap terima kasih, kita sebenarnya mengiktiraf kebaikan orang lain dan ini akan buat hubungan kita jadi lebih erat. Dan yang ketiga, maaf. Yang ni mungkin susah sikit nak sebut, tapi ia sangat-sangat penting. Mengaku silap dan minta maaf tu tunjuk yang kita ni matang dan bertanggungjawab. Dari situlah kita boleh berbaik semula. Jadi, bayangkan kalau kita guna 3 perkataan ajaib tadi, tambah pula dengan panggilan hormat macam tuan atau puan, dan paling penting, elakkan bahasa kasar, memang terus berubah suasana perbualan tu kan? Tapi, tunggu dulu. Kesantunan ni bukan setakat pada kata-kata je tau. Cara kita bertindak, bahasa badan kita, semua tu penting juga. Ia satu pakej lengkap. Contohnya, macam ni. Angkat tangan dulu sebelum nak cakap. Bila orang lain tengah bercakap, kita bagi tumpuan penuh. Tunduk sikit atau mengangguk tanda kita faham. Semua ni, perbuatan-perbuatan kecil ni menunjukkan kita betul-betul hormat orang tu. Sekarang, jom kita bandingkan. Apa jadi bila kita sopan? Dan apa pula jadi kalau kita tak sopan? Ada 2 kesan yang sangat berbeza. Nampak tak bezanya? Jauh sangat kan? Bila kita bersopan, hubungan jadi mesra, kerjasama jadi senang, hidup pun rasa lebih tenang. Tapi kalau kita biadab, boleh jadi gaduh, orang benci, maruah boleh jatuh dan zaman sekarang ni boleh sampai jadi buli cyber dan stres. Jadi, tengoklah gambar ni. Pilihan tu ada kat tangan kita setiap masa. Setiap kali kita buka mulut, kita pilih sama ada nak bina hubungan atau nak runtuhkan hubungan. Bersopan itulah pilihan yang membina keharmonian. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Jadi, apa mesej utama yang kita boleh bawa balik daripada perbincangan kita hari ini? Ada satu pepatah yang sangat padu. Bahasa melambangkan bangsa, kesantunan mencerminkan peribadi. Maksudnya, cara kita bercakap tu bukan je lambang bangsa kita, tapi ia betul-betul mencerminkan kepribadian kita. Siapa diri kita sebenarnya? Jadi, sebelum kita berpisah, cuba fikirkan soalan ni. Apa satu perkara kecil yang sopan yang awak boleh mula buat hari ini juga untuk buat keadaan sekeliling awak jadi lebih baik? Fikir-fikirkan ya.